Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Dan pada kali ini kita akan buat a series of unboxing. So, sebelum ni kita dah unbox Superman daripada McFarlane. So, aku ni ada beli beberapa version lah untuk 2025 punya Superman. So, dekat depan ni kita ada yang jenis, this is the Battle Damage Superman, gold label for McFarlane. Okay, ada dua gold label. And second ni pula juga adalah Ultraman. So this is the Ultraman gold label. So kita akan lihat beza Superman Battle Damage dengan yang biasa. So apa beza sangat? Aku rasa dia punya finishing je kot dekat dia punya outer ni. And then Ultraman ni Battle Damage. And also today we have what they call that, the villain lah. Selain Ultraman, kita ada Lex Luthor and Baby Kaiju. Okay, jadi kita akan unbox 3 McFarlane. Yang ni semua dapat kat M-Corp Mall. So kalau hunting kita dapat yang, ada yang murah, ada yang sedang-sedang, ada yang mahal sikit. Depend lah kat kedai kat M-Corp Mall, pandai-pandai lah shopping. So my favourite masa ni adalah sama ada My Toy ataupun Just in Hunt. And then certain kedai lagi lah dekat situ. Banyak kedai mainan yang menarik-menarik. So kita akan unbox satu persatu dulu. Dan kita akan lihat dia punya finishing, dia punya beza dengan yang sebelum ni, biasa lah. So untuk Superman, kita buka dulu. Ini adalah dia punya, orang kata, finishing looks. So basically dia orang ubah smudges lah. Dia agak nampak hitam-hitam sedikit, beza dengan yang non-battle damage. So McFarlane compare dengan Fonjoy, inilah kita boleh tengok dia punya quality. Dia pakai resin juga untuk cape ni. So dia bukan wired punya style, dia guna fabric. So macam biasa, articulation dia seperti yang biasa kita tengok lah. Dalam kotak ni dia ada satu tangan flying ni, and then dia punya card. Basically itu je lah dalam dia punya kotak untuk yang battle damage gold label ni. Okay, so this is it. So kita main dulu kat situ. Kita akan unbox Ultraman. Kita tengok macam mana dia punya quality. Okay, sekejap ya. So dalam kotak Ultraman ni basically dia bagi 3 hand gesture yang berlainan. So itu je lah dia punya aksesori. So kita tengok Ultraman ni punya hand gesture macam mana. So bahagian waist ni ada boleh swerve kat situ. Kepala, sofa, pendongakan tu kurang. So limit dia tang tu je. So kat sini ada butterfly joint lah untuk McFarlane. Okay, articulation lain, sofa kaki boleh sampai situ. Kita nak lihat ni posture Ultraman ni quite impressive lah untuk boleh 7 inch, lebih kurang. Oops, sorry. So untuk battle damage ni sama juga dengan Superman tadi. Dia punya smudges, so nampak warna hitam, dia tidak completely bright purple. Dia akan ada smudges battle damage, seolah-olah dia orang berdua ni bertempur lah. Okay, sofa belakang bending macam tu.
kaki, okay. Heel, okay. Tangan boleh ni tak? Depan boleh pusing. So quite impressive lah McFarlane ni. Dia orang ni gedabak besar ni, McFarlane ni. Tengok yang lain pun, figure-figure lain tak adalah gedabak besar macam dia orang ni. Galactus belakang tu lain lah, dia memang besar watak dia. Okay, so kita letak dulu. And then satu lagi untuk Ultraman ni lah, dia punya orang kata gap seluar ni agak tak berapa macam Superman ni. So dia punya orang kata ruang dekat hip joint ni dia agak ni lah, agak longgar. So dia tak berapa melekat kat situ lah kan. Tapi itu untuk orang kata posability purpose lah sebab dia buat tu kan. So kaki dia boleh lah naik sama. Tapi bila pas sini dia akan nampak gap situ. So bila kaki dia ni so gitulah. That's the pros and cons lah untuk figure ni. And then dia orang ni susah sikit nak berdiri sendiri. Serius macam mana ni. Okay, kita letak dulu Ultraman kat situ. Ultraman, bukan Ultraman 3 ke apa ke, tak. Dia Ultraman. Alright. Kita buka pula si Thor ni. Thor pula, Lex Luthor. Okay, and Baby Kaiju. Sorry berabuk, dah lama simpan, tak ada masa nak unboxing. So basically diorang punya apa nama tu, kotak ni sama je, beza kat belakang je lah. Okay, tengok Lex Luthor tadi, kotak si Ultraman ni lah. Ni purple, cantik purple dia. That's my type of purple. Okay, nak tengok juga ke belakang kotak Superman ni sama juga macam yang non battle damage tu. Okay, sekejap ya. Alright, kita buka ni dulu. Sekejap ya. Alright, ni aksesori bagi Lex Luthor. Dia ada faceplate, ada 3. So bukan faceplate lah, actually kepala dia, head sculpt dia ada 3, 1, 2, 3. Dan dia punya apa nama tu, hand gesture pun ada 2 je. Okay, so next kita tengok figura Baby Kaiju ni. Ini adalah macam tak banyak articulation sangat lah. Dia boleh gerak tangan ni. Ni pun keras kat ni. So gerak tangan ni. Kepala dia boleh pusing tapi agak keras, sangat keras. Kaki pun tak banyak articulation. Basically dia fix, kaki kiri ni fix, ni pun agak fix. So tangan dia boleh ke depan ke belakang gitu je lah. Kepala nampak macam ada boleh pusing, tapi dia agak susah untuk dipusing. So inilah saja Baby Kaiju, articulation dia. Detailing so far macam dalam movie tu lah. Itulah rupa dia, comel kan Baby Kaiju. Okay, kita letak Baby Kaiju kat bawah. Dan Lex Luthor seperti dia punya orang suruhan, warna purple. Basically watak jahat dalam ni adalah purple. So kita tengok kepala dia ni muka serius ya. Ada muka-muka yang lebih kurang je, muka head sculpt tu. Okay, articulation lain. Inilah dia punya, dia tak ada butterfly joint lah aku rasa yang untuk Lex Luthor ni. Tak macam 2 ni lah. Sebelah tu ada butterfly joint lagi.
tangan dia boleh swivel dekat sini. Okay. Material ni adalah resin getah, bukan fabric ke apa. Detailing lain boleh tengok dia punya corak baju ni kan, ada corak. So, untuk kaki, okay, seperti biasa. Dekat toe, dekat apa sini, so far dia boleh naik lah, macam kedua-dua figura ni. Okay. Yang kita tak beli Mr. Terrific, Hawkgirl semua tu tak ada keluar McFarlane. Ada pun yang bertukar-tukar elemen tu kan, dengan robot dia. Tak berapa minat lah. So Superman aku minat yang Superman dengan musuh dia. Okay. Ini adalah kaki dia punya articulation. So far posable juga lah. Tapi dia ni tak adalah banyak action lawan ke apa kan. He's just an evil genius yang duduk kat office kawal Mamat ni dengan nombor-nombor kod untuk movement. Okay, itulah Lex Luthor. Alright. Dan kita nak tengok beza finishing yang ni dengan Superman non-battle damage. Okay guys, so aku letak side by side comparison color dia. So ni is non-battle damage dengan battle damage. So kita boleh nampak dia punya color biru dia tu. So ni akan gelap lah, the bright blue dengan this dark blue. So kalau ikutkan, kalau battle pun tak adalah sampai hitam macam tu kan. Aku rasa kerja bengkel ni kenanya hitam. So dia punya cape pun ada sedikit, kalau dalam video ni mungkin tak nampak, tapi sini dia akan ada hitam-hitam sikit. Ni efek untuk battle lah. So kita tengok tepi muka pun nampak. Okay, just smudges. Tentu David Corensweth. Okay, that's the battle damage dengan tak battle damage. Alright. Lupa nak beritahu. McFarlane ni, kalau tambah-tambah Superman ni kan, dia ada cape yang bukan fabric, yang berat kat belakang ni. Dia orang agak susah nak berdiri. So kena pakai stand ataupun pakai yang provided stand dalam tu, cocok dekat dia punya lubang ni. So dia orang senang nak berdiri pakai that platform lah. Kalau nak berdiri sendiri ni memang payah, sebab berat dia punya ni kalau Superman ni. So sama juga dengan dua ni lah, agak susah berdiri. Yes, so dia kena bersandar ataupun using that platform. So that's it untuk kali ni punya video. Harap korang enjoy lah dengan video unboxing dan sedikit review lah. I'm not a toy reviewer. I just love to collect them all just for, yalah, untuk anak-anak juga main figure. So kita nak share passion kita dengan action figure ni supaya anak-anak tak adalah lekat sangat dengan phone kan. So that's the effort. So kita boleh mainan banyak-banyak, kita pun boleh enjoy. Kata orang, mengenang nostalgia anak-anak kecil dulu yang tak boleh nak beli, sekarang dah we are kids with adult money. So we buy toys lah. So I love buying toys. I think it's worth it to collect them all. Alright, that's all guys untuk video kali ini. Hope you enjoy it. Okay, so itulah triple unboxing hari ini. Battle damage Superman dan juga Ultraman, and also Lex Luthor, and then little bit comparison between the non-battle damage dengan the battle damage Superman. So thank you guys for watching and see you in my other video. Bye.